First time Abaras tengok kotak ni, Abaras memang fall in love lah dia punya posing dia. Okay, Assalamualaikum, hai, selamat datang korang ke akaun Abaras, Batman. Okay, jadi untuk episod yang ke-6 ni, Abaras nak unboxing dan review dekat korang Spider-Man 2.0 daripada Kaido Revolting Amazing Yamaguchi. Okay, dan kalau korang nak tahu kan, Spider-Man ni adalah first Marvel figure yang Abaras collect. Okay, jadi figure ni first Marvel figure yang Abaras collect, dan ni je figure Marvel yang Abaras collect. Okay, sebab apa Abaras ambil figure ni? Sebab Abaras rasa Spider-Man ni memang sangat-sangat premium dan sangat-sangat cantik. Okay, dia punya posing pun boleh macam-macam. Sekejap lagi Abaras akan tunjukkan. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, Kaido Revolting Amazing Yamaguchi punya kotak ni memang sangat-sangat cantik. Okay, dia punya design kotak ni kemas, nampak premium. Okay, dan kalau kita tengok kat depan ni, kita ada gambar figure Spider-Man yang memang betul-betul cantik. Okay, dia posing macam ni. First time Abaras tengok kotak ni, Abaras memang fall in love lah dia punya posing dia. Okay, lepas tu kita dekat atas ni kita ada logo Marvel, dan seperti Abaras bagi tahu, figure ni daripada Kaido Revolting Amazing Yamaguchi. Okay, dan figure ni adalah Spider-Man 2.0. Dan kalau korang nak tahu kan, figure ni ada version 1.0, tapi Abaras tak ambil yang tu sebab Abaras pun baru tahu figure Spider-Man daripada Kaido Revolting Amazing Yamaguchi ni. Okay, jadi Abaras terus ambil yang 2.0. Jadi Abaras tak boleh bagi tahu lah dia punya difference between 1.0 dengan 2.0. Okay, jadi kat sini kita ada Marvel Spider-Man punya logo. Okay, lepas tu kalau kita tengok kat belah kanan pula, belah kanan kita ada figure Spider-Man punya posing. Okay, dia posing macam ni, ada dua posing, dan kat sini ada Revolting Amazing Yamaguchi. Okay, dan ni sama juga Kaido. Okay, lepas tu kalau kita tengok kat belakang pula, belakang ni ada banyak sikit. Ni daripada memang original Kaido Revolting Amazing Yamaguchi. Okay, lepas tu kita ada beberapa posing yang korang boleh tiru. Ni apa, memang kemas lah dia punya posing dia ni. Korang boleh tiru sebiji-sebiji macam ni. Okay, dan kalau kita tengok dekat sini, kita ada option part juga. Okay, kat sini kita ada option part ataupun accessories yang kita ada dalam ni. Kejap lagi Abaras akan tunjuk. Banyak juga yang kita dapat dalam ni. Okay, kalau tengok kat sini kita ada mata, ada tangan, lepas tu kita ada web dia. Okay, lepas tu dekat bahagian bawah ni kita ada logo Marvel Spider-Man. Okay, jadi kalau kita tengok belah kiri pula, belah kiri kita ada cantik je posing Amazing Yamaguchi punya figure ni, Spider-Man ni. Okay, dan sama juga kita ada Revolting Amazing Yamaguchi, kita ada Spider-Man version 2.0. Okay, lepas tu belah atas kita ada yang ni, sama juga logo Marvel Spider-Man. Yang ni pun sama. Okay, nanti bila korang dah dapatkan figure ni, korang boleh check. Okay, lepas tu dan last sekali kita ada yang ni lebih kepada QR code lah. Abaras rasa ini online store. Okay, korang boleh scan. Abaras pun tak pernah scan. Nanti kalau korang dapatkan figure ni, korang boleh try scan. Okay, jadi jom kita ke next part untuk unboxing part figure Spider-Man 2.0 daripada Kaido Revolting Amazing Yamaguchi. Okay, jadi untuk unboxing part bagi Abaras premium. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita buka kat atas, dan kalau korang nak tahu kan, figure ni Abaras sebenarnya dah unboxing. Okay, yang ni Abaras saja nak tunjuk kat korang biar rasa ASMR tu. Okay, ataupun rasa premium sikit. Okay, lepas tu tengok Abaras dah unboxing dah. Dalam ni tak apa-apa, Abaras letak tepi dulu. Okay, Abaras zoom kejap. Okay, kalau tengok dekat sini, first kali kita dapat ini dia punya lebih kepada manual. Okay, ni lebih kepada manual. Okay, lepas tu yang ni dia punya macam stand dia. Okay, dia punya stand dia. Okay, and then ni stand dia. Okay, sekejap Abaras zoom sekejap. Okay, lepas tu dekat sini kita ada yang ni lebihan tangan. Okay, banyak yang tangan ni, ada 5 set. Okay, jadi Abaras akan tunjuk. Lepas tu yang ni, part yang ni kita buka dulu. Sekejap. Okay,
Okay, lepas tu kita buka ni. Korang kalau dapatkan figure daripada Kaido World Tech Amazing Yamaguchi ni, dia punya packaging dia memang secure sebab dia ada box untuk protect accessories dengan figure korang. Dia takkan apa orang kata berterabur. Okay? Jadi ni apa yang kita dapat. Baras keluarkan ni Spider-Man dulu. Okay. Cantik korang. Korang tengok kat sini. Dia glossy. Okay? Ni dia. Okay. Okay, kita letak tepi dulu. Lepas tu kita ada yang ni. Yang ni tali dia. Okay? Tali dia. Tali dia. Lepas tu ni tali kedua. Okay? Web string dia. Baru harap korang nampak lah sebab abang pakai kamera phone je. Sekejap. Okay, yang ni tali dia. Tali kedua. Lepas tu kita dapat yang ni. Okay, sama juga. Okay, lepas tu seterusnya kita dapat sama juga. Yang ni web string juga. Okay, lepas tu seterusnya kita dapat yang ni mata dia. Mata dia. Ini dah tak ada apa. Yang ni mata dia. Ada 3 set mata. Sekejap lagi baru saya tunjuk. Sekejap, yang ni boleh buka ni. Okay. Yang ni pun dia protect dengan double box. Jadi korang takkan berterabur. Okay, korang tengok kat sini. Okay. Okay, jadi ni part unboxing part kita dah habis. Jom kita ke next part, what's in the box. Okay. Okay korang, jadi kita dah sampai kat part what's in the box. Okay, jadi untuk figure Spider-Man 2.0 ni kan, Abaras dapat dalam 300 lebih. Okay, bagi Abaras 300 lebih tu bagi Abaras berbaloi. Okay, sebab kita dapat banyak sangat aksesoris kat sini. Okay, jadi apa yang kita dapat dalam box ni, dalam kotak ni, kita dapat first kali kita dapat figure Spider-Man. Okay, and then kita dapat lebihan tangan. Okay, kalau tengok kat sini tangan kita dapat banyak, kita dapat 5 set macam tu. Okay, lepas tu kita ada web string ataupun web, kita dapat ada lebih kurang 3 set. Okay, ni set pertama, ni set kedua dan ni set ketiga. Okay, dan kalau untuk mata pula kita dapat 3 set mata lebihan. Okay, lepas tu kalau untuk stand pula, stand dia sama je macam kebanyakan Kaido World Tech Amazing Yamaguchi punya figure yang lain. Okay, kita dapat ni base dia, ni untuk klip pinggang dia. Okay, dan yang ni untuk cucuk dekat belakang dia untuk dirikan dia. Okay, dan seperti biasa Kaido World Tech Amazing Yamaguchi dia akan bagi manual. Okay, sama ada untuk korang cabut ke mata dia ke ataupun nak pasang apa-apa aksesoris kat badan dia. Okay, jadi 300 lebih ni bagi abang sangat-sangat baloi lah untuk korang dapatkan figure ni. Okay, jadi jom kita ke next part untuk figure review dan articulation untuk Spider-Man 2.0 ni. Okay, okay, jadi kita dah sampai dekat part figure review dan articulation untuk Spider-Man 2.0 ni. Okay, jadi abang nak tunjuk dekat korang figure Spider-Man ni memang orang kata cantik. Okay, korang tengok kat sini. Abang zoom kejap. Okay, korang tengok dekat sini. Sekejap Okay, korang tengok dekat sini kan. Ni mask dia. Okay, ni mask dia memang cantik. Dia punya design dia. Okay, yang ni leher dia. Leher dia bagi badan macam kurang menarik sikit kalau tengok daripada belakang. Okay, nampak macam kurus punya tu. Lepas tu macam panjang sangat. Okay, lepas tu yang ni bagi badan dia. Okay, ini design dia punya spider dia. Abaras tak minat sangat design macam ni. Okay, bagi Abaras kurang cantik. Okay, Abaras lagi suka yang macam cerita Spider-Man 1, 2, 3 punya design. Yang tu lagi kemas habis Abaras. Yang ni lebih kepada macam dalam komik lah. Kalau siapa suka komik mungkin korang minat. Okay, okay, ni bahagian badan dia. Yang ni bahagian shoulder dengan lengan dia. Okay, shoulder dengan lengan dia. Okay,
Yang ni back dia. Ni logo spider kat belakang. Dan kalau korang perasan, korang tengok kat sini kan, yang bahagian warna biru-biru ni semua, kalau korang tengok, dia ada sculpting dia. Dia bukan plain je, okay. Kalau korang tengok dekat sini kan, dia macam ada apa tu, honeycomb ataupun carbon fiber, okay. Kalau korang tengok dekat sini, bahagian baras ni design yang kemas lah bahagian baras, okay. Korang tengok kat sini, korang tengok tengok, dia ada design macam honeycomb dan carbon fiber. Memang nampak macam suit, okay. Suit macam dalam movie. Bahagian baras ni design yang memang betul-betul kemas, okay. Jadi ni bahagian abs dia. Bahagian abs dia ni, bahagian punggung dia. Korang tengok dia ada apa, sculpting carbon fiber ataupun honeycomb punya style, bagi nampak dia macam memang betul-betul pakai suit, okay. Korang tengok ni kaki dia, cuff dia. Ni bahagian kaki dia. Ni tapak kaki dia ni plain, okay. Jadi kalau korang tengok dekat sini kan, Spiderman ni kan, warna dia ni, kalau korang tengok nampak macam warna merah terang kan. Tapi sebenarnya dia bukan warna merah terang. Dia warna merah ni lebih kepada macam warna merah darah, okay. Dia warna gelap sikit. Kalau korang tengok dekat kamera baras ni, warna merah ni dia nampak terang sebab lighting, okay. Jadi korang expect bila korang dapatkan figure ni, warna dia macam warna merah darah, warna gelap, okay. Dan kalau korang tengok dekat warna merah-merah ni, korang nampak tak macam ada shiny, okay. Sebenarnya kalau korang dah dapatkan figure ni, dia punya shiny ni, dia merah ni merah yang glossy, okay. Bahagian baras tu yang bagi nampak premium, okay. Dia memang glossy lah kalau korang tengok depan-depan mata nanti, dia glossy. Dan warna biru dia ni tak glossy, okay. Korang nampak dalam kamera nampak macam glossy, tapi sebenarnya tak. Dia lebih kepada matte, okay. Dan warna biru dia ni, dia bukan biru yang biru terang, biru cair. Kalau korang tengok dalam video baras ni, nampak macam biru gelap, biru cair, tapi sebenarnya dia biru gelap, okay. Dan kalau dari segi dia punya orang kata line-line ni kan, line-line mask dia, okay. Ni line-line spider web ni, okay kan. Bagi Abaras, Abaras kurang minat sikit sebab dia macam tak konsisten. Ada bahagian yang hitam, ada bahagian yang macam tak ada pen job, okay. Kalau korang tengok nanti, yang tu Abaras tak berapa minat lah, okay. Jadi kalau dari segi articulation pula kan, articulation dia Abaras memang Abaras boleh cakap memang terbaik, okay. Sebab design dia punya articulation dia memang banyak, okay. Kalau dari segi kepala ni korang boleh pusing, korang boleh pusing 360 darjah, korang boleh dongak, okay. Korang boleh tunduk. Sengit ni susah sikit, okay. Sengit boleh tapi macam susah sikit, okay. Lepas tu kan, dekat bahagian leher dengan chest dia ni, korang tengok leher dia ni, okay, dia boleh gerak tau. Korang tengok, dia boleh gerak. Dia boleh gerak, okay. Kiri kanan pun boleh, okay. Korang tengok. Baru zoom je, okay, dia boleh gerak. Okay. Lepas tu dekat bahagian shoulder ni korang boleh angkat macam ni, okay. Memang fleksibel lah. Lepas tu pusing pun korang boleh pusing habis, okay. Korang boleh pusing habis, okay. Tapi korang kena hati dia senang tercabut lagi. Korang boleh pusing. Siap. Yang ni memang korang kena elok-elok sikit sebab dia senang tercabut. Dia bukan patah, dia cabut dia, okay. Lepas tu kalau korang tengok kat sini kan, shoulder ni dia boleh ke dalam atau boleh keluar, korang tengok, Abaras keluarkan sikit. Dia boleh keluarkan sikit, okay. Boleh keluarkan sikit, korang boleh ke dalamkan, okay. Lepas tu bahagian yang ni korang tak boleh gerak. Yang antara bicep dengan shoulder ni korang tak boleh gerak langsung, dia keras je kat sini, okay. Tangan ni korang boleh pusing macam ni, okay. And then korang boleh buat macam ni, ke depan, ke belakang susah sikit, okay. Tapi korang boleh buat, korang kena adjust, okay.
dia boleh macam ni, okey. Tangan belah kanan pun sama, korang boleh pusingkan, okey. Korang boleh pusingkan. Okey. Fleksibel lah bahagian baras figure Spiderman ni. Lepas tu bahagian tangan pun sama, korang boleh pusingkan macam ni. Okey. Korang boleh pusingkan. Lepas tu dekat bahagian yang ni, bahagian lengan ni korang boleh pusingkan macam bukan lengan. Tangan ni korang boleh pusing macam ni. Okey. Lepas tu korang nak sengit-sengit macam ni pun boleh. Okey. Tapi korang kena adjust sebab dia ada satu joint je kat sini, okey. Korang tengok. Lepas tu bahagian tangan kanan pun sama, korang boleh pusingkan. Lepas tu korang boleh macam ni. Tapi depends pada korang positionkan dia punya joint ni, okey. Sebab dia ada joint dia ni, korang nampak kat situ kan. Kalau korang nak bagi dia ke atas, korang pusing macam ni. Sini, so dia boleh buat macam ni. Depends pada direction mana korang letak, okey. Lepas tu Spiderman punya figure ataupun Revolted Amazing yang Yamaguchi punya figure ni, dia terkenal dengan butterfly joint, okey. Jadi kalau korang tengok kat sini kan, korang boleh ke belakang kan dia punya ni, ataupun ke depan kan macam ni, okey. Dia boleh shrugging scapula tu boleh shrugging kalau korang tengok kat tepi kan. Dia boleh ke belakang, boleh ke depan. Yang ni dia ke depan ni, yang ni dia boleh ke belakang. Jadi kalau nak posing berdada, korang boleh pusing, korang boleh tolak sampai belakang, okey. Macam ni. Kalau korang nak posing scapula yang ke depan, korang boleh macam ni. Ni korang boleh macam ni, okey. Bagi baras style lah, okey. Lepas tu dekat bahagian pinggang ni korang boleh macam ni, okey. Sengit pun boleh, okey. Memang fleksibel lah, okey. Lepas tu korang boleh pusing-pusing kan, okey. Jadi kalau kau nak buat posing macam melompat macam tu boleh. Kau nak buat posing yang menunduk boleh, okey. Lepas tu bahagian yang ni, yang bahagian antara abs dengan yang ni, dia dia boleh sengit-sengit macam ni, tapi pusing macam tak boleh, okey. Okey, kalau antara yang lower abs dengan dia punya ni, okey, korang nak pusing ni susah sikit, okey. Korang kena hati-hati lah, okey. Berasa tak boleh. Kalau boleh pun dia tercabut, okey. Kalau sengit-sengit macam ni boleh, okey. Kalau ke depan macam ni boleh, ke belakang pun boleh, okey. Okey. Jadi untuk bahagian peha pula, peha korang boleh macam ni, fleksibel macam ni 90 darjah, okey. Okey. Kalau korang nak ke depan boleh, okey. Ke belakang pun boleh, okey. Dan kalau korang perasan kan, dia dekat bahagian peha dengan bahagian atas peha ni, dia boleh pusing, korang tengok. Tengok dia boleh pusing. Korang tengok dia boleh pusing. Jadi korang boleh adjust ni depend pada posing yang korang nak buat, okey. Okey, yang ni pun sama. Kalau korang tengok, kaki dia boleh macam ni, ke depan boleh, ke belakang boleh. Dia depend pada korang adjust yang ni, antara bahagian ni dengan bahagian ni, okey. Yang ni korang boleh pusing, okey. Korang tengok, korang boleh pusing. Tapi dia senang tercabut, korang kena hati-hati, okey. Macam tu, okey. Lepas tu dekat bahagian yang ni, antara yang lutut ni korang boleh ke belakang, okey. Belakang. Yang ni pun sama, boleh ke belakang, okey. Lepas tu bahagian yang ni, cuff ni korang boleh pusing, korang boleh ke depan, ke belakang. Lepas tu korang boleh pusing. Korang boleh pusing, korang tengok. Korang boleh pusing macam tu, okey. Yang belah kiri pun sama, korang boleh macam ni kan, boleh ke belakang kan, okey. Lepas tu korang boleh pusing kan, okey. Lepas tu yang bahagian kaki ni korang boleh ke bawah, korang boleh ke atas sikit. Lepas tu korang boleh pusing kan, okey. Dengan dia punya ibu jari depan ni pun korang boleh ke bawah, korang boleh ke atas, okey. Okey. Jadi figure ni memang orang kata possible lah, memang boleh posing macam-macam. Cuma korang kena adjust sikit sebab dia senang tercabut, okey. Okey, jadi jom kita ke next part untuk accessories review pula, okey.
Okay, jadi untuk accessories review, yang pertama sekali kita dapat ni lebihan tangan. Kita ada 5 set lebihan tangan. Bagi Abaras memang sangat-sangat cantik. Okay. Lepas tu banyak lebihan tangan yang korang boleh korang dapat kat sini. Kalau korang tengok kat sini, bagi Abaras yang ni sesuai untuk kalau korang nak buat posing Spiderman tengah merangkak ataupun crawl. Okay. Yang ni lebih kepada terbang. Okay. Korang boleh buat terbang ataupun standing. Okay. Yang ni pun sama, sesuai untuk posing macam ni. Dan yang ni kan, yang ni pun cantik. Korang boleh buat posing buat web string. Okay. Dan kalau korang tengok kat sini kan, kat sini dia special sikit sebab dia ada ada lubang kat sini. Okay. Kalau korang tengok kat sini, dia Abaras zoom kan. Kalau korang tengok kat sini kan, dia ada lubang kat sini. Tu lubang dia dekat sini. So korang boleh pakai string tu. Okay. Untuk web string tu, untuk masukkan tu, kejap lagi Abaras akan tunjuk. Okay. Okay. Jadi lepas tu kita ada yang ni set yang pertama untuk web string. Ni set pertama untuk web string. Kita dapat 2. Okay. Okay. Yang ni dia lebih kepada warna hijau. Okay. Okay. Ini tempat untuk masukkan dalam slot dia. Okay. Lepas tu kita ada yang ni set yang kedua punya web string. Okay. Yang ni lebih kepada untuk Spiderman macam terbang. Abaras pun tak pasti macam mana dia terbang kalau dalam movie ataupun games ke ataupun dalam komik. Okay. Tapi biasanya kita nampak dekat bahagian lengan dengan dia punya wing dia akan pakai benda ni. Okay. Lepas tu seterusnya web string yang set yang ketiga kita dapat ni. Yang ni lebih kepada kita nak buat dia swing. Okay. Ni. Okay. Okay. Lepas tu kita dapat 3 set mata. Okay, 3 set mata ni. Sekejap Abaras tunjuk kat korang. Yang ni Abaras memang tak buka sangat sebab senang berterabur. Okay. Sekejap. Dia punya packaging dia ni memang secure sampai korang nak buka ni pun susah agak. Sekejap Okay. Kita ambil set mata yang pertama dulu. Okay. Ini set mata yang pertama. Okay. Susah sikit nak nampak. Ini untuk masuk ke dalam mata dia. Kejap lagi Abaras tunjuk macam mana cara nak masuk. Okay. Dia lebih kurang macam tu lah. Okay. Lepas tu kita ada lagi 2 set mata ni. Okay. 2 set mata ni. Okay. Lepas tu seterusnya kita dapat dia ni stand dia. Kaido punya stand. Okay. Lepas tu yang ni untuk handle dia punya pinggang dia. Yang ni untuk dirikan dia. Okay. Lepas tu last sekali kita dapat manual yang sangat-sangat bagi Abang membantu untuk korang tengok cara-cara nak pasang semua aksesoris. Okay. Kalau korang tengok dekat sini, kita ada yang ni cara nak pasang tangan dia. Lepas tu yang ni kita nak letak balik kat mana dia punya tangan dia. Okay. Lepas tu yang ni macam mana cara nak pasang mata dia. Dia kena cabut kepala dulu. Okay. Ni cara pasang mata dia. Lepas tu yang ni cara nak pasang web string. Lepas tu yang ni Abaras cakap tadi, yang Spiderman terbang tadi. Okay. Lepas tu yang ni macam mana cara-cara nak standkan dia. Okay. Ni. Okay. Belakang tak ada apa-apa. Okay. Jom kita pergi ke next part, figure and accessories matching. Okay. Okay, jadi untuk part figure and accessories matching, okay, dia punya cara-cara nak pasang tak susah mana pun. Okay. Kalau korang tengok dekat sini, Abaras ambil contoh satu tangan. Okay. Abaras ambil yang mana Abaras minat, yang ni lah. Yang ni. Okay. Yang ni dengan yang mana yang ni je lah Abaras ambil. Okay. Jadi yang ni tangan belah kiri. Okay. Jadi cara nak pasang dia, korang just macam ni je, senang je. Korang cabut je, korang cabut pelan-pelan. Okay.
Okay, korang cabut pelan-pelan. Okay. Korang pusing. Kalau Abah suka pusing-pusing, masukkan. Jadi yang ni slot ni korang masukkan je. Okay. Korang masukkan macam tu. Okay. Macam tu je. Jadi dekat sini kalau korang tengok macam baca kat tadi, dia ada slot dan untuk masukkan dia punya aksesori web string dia kan. Kalau korang tengok kat sini, korang boleh masukkan je kat sini. Okay. Korang tengok kat sini. Korang tengok cantik kan dia punya design dia. Okay. Okay. Jadi untuk yang string lebihan yang lain, korang tengok kat sini. Okay, Abah ambil contoh yang ni kan. Korang just masukkan je kat sini. Okay. Korang boleh buat macam tu juga. Okay. Ataupun kan, kalau korang nak buat dia macam web swinging. Okay. Yang ni korang boleh masukkan dekat jari yang penumbuk macam ni. Okay. Korang tengok. Sesuai lah. Macam dia nak buat macam tu. Okay. Dia nak buat macam ni. Okay. Contoh macam tu. Okay. Memang sesuai lah. Korang boleh buat posing macam ni lah. Korang tengok terbang macam tu. Okay. Lepas tu seterusnya yang Abah Ras cakap untuk dia terbang tu kan. Untuk dia terbang tu, yang ni dia punya set dia. Okay. Ini dia punya set dia. Ini. Jadi korang boleh pasang. Kalau korang tengok kat sini, ini tempat dia punya nak masukkan slot. Okay. Jadi ini dia punya tempat nak slot dia. Okay. Korang masuk je kat sini. Yang ni dia agak ketat. Korang kena tekan sikit. Okay. Ini memang susah sikit. Okay. Ini satu. Lepas kita ambil yang set yang kedua. Kita masukkan yang ni pula. Okay. Macam tu. Okay. Jadi nampak macam dia tengah terbang macam tu. Okay. Okay. Macam tu. Okay. Jadi untuk tangan seterusnya, Abah akan tunjukkan tangan-tangan yang lain. Okay. Kalau tengok dekat sini, kita ada yang ni. Okay. Jadi lebih kepada dia nak crawl lah. Okay. Dia nak crawl. Okay. Jadi pasang, kau masukkan je. Nampak macam dia nak crawl. Okay. Lepas tu seterusnya kita ada yang ni, lebih kepada untuk nak terbang lah. Bukan nak terbang, untuk berdiri. Okay. Okay. Korang boleh buat posing macam ni. Okay. Nampak macam dia nak terbang macam tu. Okay. Cantik je. Okay. Lepas tu seterusnya tangan lebihan yang kita ada, yang ni. Yang ni pun lebih kepada nak crawl. Ini kita masukkan dulu. Ini lebih nak crawl. Okay. Lepas tu seterusnya yang terakhir, tangan yang terakhir, yang ni lebih kepada yang ni yang ni lebih kepada nak pegang aksesoris Abah rasa. Okay. 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 Dia nak tunjuk mancung pun. Okay. Macam tu. Okay. Okay. Lepas tu cara nak pasang mata. Okay. Cara nak pasang mata, korang kena cabutkan dulu kepala ni. Okay. Kalau Abah pegang leher dia ni, Abah pegang kepala ni, cabut macam tu. Okay. Kalau korang tengok dekat sini kan, kalau korang tengok kat sini, dia ada tempat mata tu kan. Okay. Sekejap Abah turun sikit. Okay. Kita tepikan dulu. Okay. Kalau korang tengok kat sini, ni tempat tu kan. Korang tolak je. Korang tolak benda ni, dia akan longgar. Okay. Korang cabut je. Jadi contoh kalau kau nak pasang mata yang, contoh mata yang ni lah. Okay. Jadi kau masukkan je. Okay. Kena tengok dia punya belah kiri kanan. Okay. Sekejap Abah masukkan. Okay. Korang tengok ada je macam ni. Okay. Abah tunjuk mata yang lagi satu, set yang lain. Korang kena tekan sikit, cabutkan. Lepas tu korang ambil mata yang sama. Okay. Korang nak adjust mata yang lain pun ok. Korang tengok dia ada je lain. Okay. Macam tu je. Kalau korang nak cabut balik, korang tolak dua ni. Okay.
korang tolak. Tu korang pasang je balik dia punya mata ni. Korang masukkan kat sini. Sekejap okey, macam tu. Ini pun sama, belah mata belah kiri. Masukkan je. Dah jadi macam biasa, okey. Lepas tu pasang balik dia. Korang just tekan je. Sampai dia bunyi macam tu, okey. Jadi last sekali yang kita ada dia punya stand dia, okey. Stand dia ni kalau tengok kat sini, korang tengok, korang cucuk je ni dekat bahagian mana-mana korang nak letak, okey. Lepas tu korang dirikan. Jadi yang ni untuk cucuk belakang Spiderman, okey. Untuk cucuk belakang Spiderman, korang tengok kat sini. Dia boleh macam tu, okey. Ataupun kalau korang nak buat dia pegang pinggang dia, yang ni korang masukkan je kat sini. Yang tu korang boleh ni kan, buka kan, korang cekak je kat pinggang dia. Dia macam tu. Tengok dia cantik je dia pegang macam tu, okey. Macam tu je, okey. Jadi jom kita ke next part, ke figure size and figure size comparison with other figures, okey. Okey korang, jadi untuk part figure size and figure size comparison with other figures, untuk figure Spiderman ni, balas tegakkan dia dulu, okey. Lepas tu kalau tengok kat sini dia punya ketinggian dia, kita tengok ketinggian dia ada lebih kurang 6 inci, okey. Bagi baras tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah sangat, just nice lah. Dan dia tak terlalu buff sangat, okey. Kalau tengok kat sini. Lepas tu baras nak bandingkan dekat korang figure daripada McFarlane Toys, okey. Yang ni Deathstroke daripada Batman Arkham Origins punya video games. McFarlane punya ni, McFarlane punya figure dia memang agak tinggi, okey. Kalau tengok dekat sini, sekejap baras tu kan, okey. Kalau tengok dekat sini, McFarlane punya figure ni lebih daripada 6 inci, okey. Baras rasa ada dekat 7 inci, okey. Jadi kalau kita tengok kat side by side, memang tinggi lah McFarlane punya figure. Kaido ni dia bagi baras, kalau siapa yang tak nak terlalu tinggi sangat, boleh ambil Kaido Amazing Yamaguchi punya figure, okey. Lepas tu baras nak bandingkan kat korang, baras ada Transformers Studio Series, okey. Yang ni Transformers Studio Series Optimus Prime SS32. Dia punya tinggi dia dah nak sama, hampir sama, okey. Kalau korang tengok kat sini, okey. Jadi kalau nak bandingkan dengan Bumblebee, Ironhide Studio Series, baras ada kat sini, lebih kurang juga, okey. Lepas tu kita ada Jazz Studio Series. Ini Jazz Studio Series, okey. Sekejap, okey. Okey. Jadi ini sajalah dia punya figure size and figure size comparison with other figure, okey. Jom kita ke next part untuk posing, figure posing. Okey, jadi kita dah sampai ke part figure posing. Jadi bagi baras ni adalah the best posing yang baras boleh buat, okey. Kalau untuk posing yang lain baras tak reti buat, sebab Spiderman punya karakter ni lebih kepada flexibility. Jadi untuk buat posing tu baras tak pandai sangat. Cuma ni je yang baras rasa baras boleh buat, okey. Ikut daripada kotak yang dia bagi. Korang tengok memang cantik kan? Memang cantik kan? Korang tengok, okey. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung video. Secara konklusinya, baras boleh cakap korang kena dapatkan figure Spiderman 2.0 daripada Kaido Revoltech Amazing Yamaguchi ni, okey. Sebab figure dia memang betul-betul cantik, okey. Warna paint job dia memang nice, glossy, okey. Posing dia pun boleh macam-macam. Accessories dia pun memang banyak, okey. Kita dapat 5 set tangan lebihan, kita dapat 3 set lebihan mata, lepas tu kita dapat 3 set web string. Dan manual dia pun sangat-sangat kemas, kotak dia pun sangat-sangat cantik, okey. Baras recommend untuk korang dapatkan figure ni. Cuma Baras nak minta maaf sangat-sangat sebab Baras tak pandai sangat nak posing figure Spiderman ni. Ni the best yang Baras boleh posing, okey. Itu pun Baras tiru dekat gambar ni, okey.
Jadi untuk video-video akan datang, Baras akan unboxing dan review lebih banyak koleksi Baras. Baras akan letak dekat channel Baras, korang boleh scroll, okey. Ataupun korang ada apa-apa figure yang korang nak Baras review, korang boleh komen dekat video Baras ni, okey. InsyaAllah nanti Baras akan buat, okey. Terima kasih korang, terima kasih sebab support Baras. Okey, nanti kita jumpa untuk next video. Terima kasih korang. Assalamualaikum, bye bye.